Okay, untuk pelarian Rohingya, mereka asal dekat sini tau. Mereka asal dekat sini. Kenapa mereka pergi sampai Malaysia? Malaysia ni jauh. Nak lukis pun tak celui lah, satu page ni tak celui. Malaysia kat sini. Sedangkan daripada Myanmar ni kan, mereka boleh pergi Bangladesh. Pergi Bangladesh dekat je. Apalah sangat nak pergi Bangladesh. Bangladesh ni memang negara Islam. Hampa mai lah sini. Jiran sebelah je Rohingya. Hampa mai sini ni. Mai sini. Jalan darat boleh. Jalan laut boleh. Hampa mai sini. Tak pun kan. Kalau hampa rasa macam hampa tak suka Bangladesh. Walaupun Bangladesh negara Islam. Hampa pergi lah Thailand. Thailand dekat je. Hampa turun. Hampa naik kapal. Apa semua. Hampa turun pergi Thailand. Mai sini. Sini ada Phuket. Phuket ni best tau. Sebab makanan-makanan dia sedap. Apa mai sini. Apa mai Phuket. Tak payah susah-susah main Malaysia. Jauh ni. Malaysia ni jauh. Lepas tu kat sini pun ada Indonesia. Ataupun mai sini. Indonesia. Mai sini. Tak payah main Malaysia. Di belah-belah sini. Belah-belah sini pun banyak lagi negara yang ada apa. Kat sini ada India. Maldives pun ada. Apa pergi depan sikit ada. Maldives. Maldives pun pulau dia cantik. Pulau dia cantik. Hasil bumi pun masih banyak. Apa tak ada Malaysia? Malaysia tak ada apa ni. Kalau tak boleh bagi apa. Apa main Thailand. Main kat Phuket sudah. Tak payah main hujung ni jauh ni. Tahu? Apa pergi Bangladesh. Pergi India. Pergi Maldives. Tak pun pergi Phuket. Sampai dekat ni ya. Jangan pergi sampai depan. Okay? Faham tak? Orang Rohingya.